Isu ini makin lama makin terasa berat. Bila satu pihak mula bersuara, pihak lain pula tak lagi mampu berdiam diri. Adik kepada K. Haidar, iaitu Tengku Dayangku Nazira, akhirnya tampil beri respon terhadap kenyataan Linda Jasmine Hashim sebelum ini. Kali ini, nadanya jelas berbeza. Lebih tegas, lebih emosi. Dia mengaku sebenarnya dia memilih untuk diam sebelum ini. Bukan sebab tak tahu apa-apa, tapi sebab masih ada rasa hormat. Namun, bila keadaan semakin melarat, dia beri bayangan bahawa ada perkara yang belum didedahkan. Dia kata, kalau semuanya dibuka, mungkin akan memalukan pihak tertentu. Tapi dia masih memilih untuk tahan diri demi menjaga maruah keluarga. Dalam masa yang sama, dia juga beri peringatan. Kalau tak tahu cerita sebenar, lebih baik jangan buat andaian. Sebab setiap spekulasi boleh menyakitkan orang lain. Apa yang paling terasa bila dia luahkan rasa terkilan? Katanya, sepanjang tempoh Linda menjadi sebahagian daripada keluarga, mereka melayan dengan baik. Jadi, bila timbul dakwaan yang dirasakan tidak benar, ia bukan sekadar isu biasa, tapi menyentuh maruah. Dia juga beri satu pesanan yang agak keras, setiap apa yang disebarkan akan dipersoalkan nanti. Sementara itu, semuanya bermula apabila Linda Jasmine Hashim pernah menyatakan bahawa perpisahan itu dibuat untuk melindungi anak-anak daripada sesuatu yang tidak baik. Tapi bila kenyataan itu tidak dijelaskan secara terperinci, ia membuka ruang kepada pelbagai tafsiran. Dan dari situ, cerita ini mula jadi semakin rumit. Kadang-kadang, dalam satu cerita, setiap orang ada versi masing-masing. Dan bila semua mula bersuara, kebenaran jadi semakin sukar untuk dilihat dengan jelas. Kalau kau berada di situasi ini, kau pilih untuk diam dan jaga maruah atau bongkar semuanya demi kebenaran. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.